Jadi tuan-tuan mulia, kita pergi ke setiap rumah, kita jumpa setiap orang, sediakan mereka untuk keluar 4 bulan jalan Allah SWT, dan kita bentuk jemaah-jemaah tunai daripada setiap masjid tuan-tuan mulia. Kita bentuk jemaah-jemaah tunai daripada setiap masjid untuk keluar tunai di jalan Allah SWT. Begitu juga tuan-tuan mulia, kita sediakan orang tempat kita keluar setiap masjid yang kita pergi, untuk mereka hidupkan 5 amal tuan-tuan mulia. Untuk mereka dapat hidupkan mesyuarat harian di tempat mereka, mereka dapat hidupkan gas mingguan di tempat mereka, mereka dapat hidupkan ta'lim di rumah dan di masjid mereka, mereka dapat bagi masa paling kurang 2 jam setengah setiap hari di masjid mereka, paling kurang 2 jam setengah. Jadi dapat keluarkan jemaah-jemaah daripada masjid mereka untuk 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Jadi setiap masjid kita pergi, tidak ada tertib usul kita duduk sana 2 hari atau 3 hari. Kita duduk kat sana, kita buat usaha sehingga kita dapat keluarkan jemaah-jemaah tunai daripada sana, dan sehingga kita rasa dah puas hati bahawa orang kampung dah ambil kerja ni, dah faham kerja ni. Sehingga mereka dah kita dapat bentuk jemaah masjid kat situ. Sehingga dah orang kampung dah dapat hidupkan mesyuarat harian, dah dapat hidupkan gas, dapat hidupkan 2 jam setengah hari-hari. Ada orang yang bagi masa 2 jam setengah setiap hari di masjid tersebut. Sehingga usaha dah bangun di masjid tadi, sehingga kita rasa dah puas hati. Kalau kita tinggal pun sekarang ni, usaha akan berterusan di masjid tersebut. Baru kita tinggalkan masjid tersebut, pergi ke masjid lain. Kita sempurnakan kerja kita tuan-tuan mulia, sehingga kita rasa puas hati betul-betul bila kita tinggalkan masjid ini. Usaha akan berterusan. Ada orang hari-hari akan bagi masa mesyuarat, akan hidupkan ta'lim di situ, akan buat gas dan mulakat di situ, baru kita tinggalkan ke masjid lain. Jadi tuan-tuan yang muliakan Allah SWT, setiap masjid kita pergi, kita kena buat usaha seperti ini tuan-tuan mulia. Kita kena keluarkan jemaah tunai daripada setiap masjid, dan juga kita kena bangunkan jemaah masjid, hidupkan 5 amal di setiap masjid. Dan tuan-tuan yang akan balik ke rumah, yang dah balik keluar jalan Allah SWT, akan balik ke rumah, tuan-tuan balik dengan penuh rasa menyesal, dengan penuh rasa sedih, dengan menangis di hadapan Allah SWT. Dan kita kena taubat dan istighfar atas kelalaian, kecuaian dan kesilapan kita dalam usaha agama, kecuaian kita daripada usaha agama selama ini tuan-tuan mulia. Dan kita balik dengan penuh keazaman, dengan penuh fikir untuk sediakan setiap orang kampung kita tuan-tuan mulia, untuk sediakan mereka, jadikan mereka sebagai da'i. Bila kita balik ke sana, kita bagi masa setiap hari di masjid kita tuan-tuan mulia. 8 bulan, 4 bulan kita keluar jalan Allah setiap tahun. 8 bulan ni tuan-tuan mulia, bukan kita untuk kerja dunia kita, bukan untuk usaha atas dunia kita. 8 bulan nak untuk usaha tempatan kita tuan-tuan mulia. Kerja dunia ni Allah akan jadikan dia tabi', pengikut bagi orang yang buat usaha agama. Orang yang buat usaha agama, dunia sendiri akan ikut dia. Dia tak payah usaha buat atas dunia tersebut. Jadi 8 bulan ni tuan-tuan mulia, untuk kita bangunkan usaha tempatan kita. Kita balik ke kampung kita, kita usahakan bagaimana nak setiap orang ahli kampung karya kita, ahli masjid kita dapat jadi ada hubungan dengan masjid, dapat bagi masa hari-hari di masjid. Setiap dari mereka dapat hidupkan ta'lim di rumah-rumah mereka, dapat ambil bahagian dalam ta'lim di masjid. Mereka dapat duduk dalam mesyuarat harian di masjid kita. Mereka dapat buat gas bersama dengan kita, dapat pergi rumah ke rumah, berjumpa dengan orang Islam, dakwah setiap hari, dan dapat tetapkan minggu setiap bulan untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan bahawa mereka akan dapat segala apa kelebihan yang Allah SWT telah janjikan pada sahabat-sahabat. Dengan perkara ini, dengan yakin ini tuan-tuan mulia, kita sediakan setiap orang untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maulana beritahu, pergerakan zahir usaha ini adalah rupa bentuk zahir saja. Roh dalam usaha ini adalah dakwah. Dakwah itu segala roh bagi usaha ini. Jadi kita kena sediakan setiap orang untuk jadi da'i, untuk bercakap tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita keluar dengan taat amir kita, dan buat segala urusan dengan mesyuarat. मैं इंशाअल्लाह आप सब हजरात इसका आज़म करते हैं कि इस काम को मकसद बना के करेंगे. Tuan-tuan semua ada azam insya-Allah untuk jadikan usaha ini sebagai maksud hidup tuan-tuan.